Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi digesa meletakkan jawatan susulan kegagalannya mengetuai Badan Pimpinan Negeri Sabah yang didakwa menjadi antara punca utama prestasi buruk parti itu pada PRN lalu. Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz turut mempersoalkan peranan Kiandi sebagai Naib Presiden Bersatu yang didakwa gagal menghalang pemimpin Sabah serta penyokong Timbalan Presiden Hamzah Zainuddin daripada terus melanggar perlembagaan dan keputusan parti. Terdahulu, Kiandi menggesa Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Presiden Parti sekaligus menjadi pemimpin kanan pertama yang secara terbuka meminta Ahli Parlimen Paguh itu melepaskan jawatan tertinggi Bersatu. Kiandi yang juga Ketua Bersatu Sabah mendakwa Muhyiddin gagal mengurus krisis dalaman parti dengan berkesan sehingga ia dibiarkan berlarutan ke tahap yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Bekas menteri itu turut menyifatkan tindakan lembaga disiplin terhadap Hamzah dan beberapa pemimpin yang menyokong beliau sebagai penyalahgunaan prosedur parti secara terdesak bagi membungkam suara yang berbeza pendapat. Haili Izzati, FMT.